Salam dan selamat pagi. Hari ini adalah saya nak buat review filem 3 minit yang pertama, dan filemnya ialah filem Siapa Dia, arahan Garin Nugroho. Satu masalah dalam musical apabila dibuat di Asia adalah pertembungan antara elemen muzik daripada barat dan muzik daripada timur Asia. Bagi saya hanya dua je komposer yang berjaya seimbangkan elemen ni. Pertama adalah Joe Hisaishi, komposer untuk Hayao Miyazaki, filem-filem Ghibli, dan kedua adalah Ryuichi Sakamoto. Antara filem yang muzik yang dibuat oleh Sakamoto adalah Last Emperor oleh Bernardo Bertolucci. Dan satu lagi masalah saya dalam filem Siapa Dia adalah seolah-olah pembikin takut dengan durasi, kerana subjeknya besar dan dengan karakter yang banyak, dan durasi masa yang saya rasa pendek. Sepatutnya kalau Sound of Music boleh berdurasi hampir 3 jam, kenapa Siapa Dia tidak sanggup ambil risiko tu? Saya rasa dia sepatutnya 2 jam lebih, kerana tidak cukup character development, tidak cukup bagi saya. Dan satu lagi masalah ialah tak ada musical fluidity. Dia tak smooth, dan set piece-nya, dan saya rasa Nicholas Saputra agak kaku sebagai seorang watak utama dalam sebuah filem musical. Kalau kita perhatikan dua filem musical hebat, iaitu West Side Story yang diarahkan oleh Robert Wise dan Jerome Robbins, dan juga filem Singing in the Rain yang diarahkan oleh Gene Kelly dan Stanley Donen. Maknanya kedua ni ada pengarah, di mana Robert Wise dan Stanley Donen adalah pengarah naratif, sementara Jerome Robbins dan Gene Kelly adalah penari profesional, yang penari yang hebat. Jadi ada balance dalam naratif dan elemen musical itu sendiri. Jadi kita lihat betapa hebatnya West Side Story dan Singing in the Rain. Dan itu masalah saya dengan filem Siapa Dia, arahan Garin Nugroho, kerana bagi saya seolah dia nampak macam satu musical yang tidak lengkap. Terima kasih.